Pelabuhan Jaffa dan Bandar Jaffa ini wujud sejak 1500 tahun sebelum Masihi. Dulu kawasan pelabuhan ini menjadi pintu masuk dari arah laut yang sangat penting kepada pemerintahan Osmania sekitar 1515 hingga 1917. Tapi kini selepas pendudukan Israel pada tahun 1948, kawasan ini hanya menjadi kawasan nelayan kecil. Dan kebanyakan nelayan sini adalah dari golongan Yahudi dan Islam. Lautan ini, Jaffa City wujud hampir 3,500 tahun dan kini terdapat dua versi mengenai bagaimana bandar ini mendapat namanya. Ada yang mengatakan dia berpunca daripada perkataan Arab Jaffa bermaksud yang tercantik, manakala satu versi lagi mengatakan bandar ini mempunyai nama Jaffa iaitu anak pada Nabi Nuh alaihissalam. Ini hanya menjadi sarang kelawar. Bangunan ini antara tinggalan Empire Osmania pada 1515 hingga 1917. Pada satu masa ini adalah bertanda bagi